kawan-kawan pemancing semua. Selamat datang kembali ke saluran saya di mana kita akan menyelami dunia memancing dan membuat ramalan KL yang paling tepat untuk membantu anda mendapatkan tangkapan terbaik. Saya harap anda semua bersemangat seperti saya. Hari ini, kita akan bercakap tentang ramalan KL untuk hari Isnin, 5 Januari 2026. Bersiap sedia sebab hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa untuk kita di perairan Malaysia. Ramalan cuaca dan aktiviti ikan menunjukkan potensi yang menarik. Saya tahu ramai yang tertanya-tanya, apa yang menanti kita di perairan Malaysia pada awal Januari ini? Nah, kawan-kawan, berdasarkan data terkini yang saya kumpulkan, hari ini akan menjadi hari yang penuh cabaran tetapi juga peluang. Kita akan menghadapi sedikit hujan renyai-renyai, terutamanya di sekitar waktu tengah hari atau petang dengan suhu yang nyaman di sekitar 30 darjah Celsius pada siang hari dan turun kepada 22 darjah Celsius pada waktu malam. Ini adalah tipikal untuk musim monsun timur laut, tetapi ia juga boleh membangkitkan selera makan beberapa spesies ikan jika kita tahu di mana mencarinya. Sekarang, mari kita bincangkan taktik untuk beberapa spesies ikan utama yang aktif di Malaysia pada awal Januari ini. Trevally gergasi, GT. Untuk Trevally gergasi, kawan-kawan, walaupun kemuncak musimnya adalah di antara bulan April dan Ogos, GT sentiasa ada dan aktif di perairan kita, terutamanya di kawasan seperti Pulau Pinang dan Kuala Rompin. Pada hari seperti ini, dengan suhu air laut yang stabil sekitar 28 hingga 29 darjah Celsius, JT mungkin akan lebih aktif di struktur bawah air seperti terumbu karang dan bangkai kapal. Cari mereka di kawasan di mana arus air sedikit perlahan atau di pinggir struktur. Gunakan umpan permukaan seperti popper atau umpan pensil pada waktu pagi atau lewat petang apabila suhu udara lebih sejuk dan ikan naik ke permukaan untuk mencari makan. Kalau KLF tak berapa nak galak di permukaan, cubalah teknik jigging dengan jig metal yang berat di kedalaman antara 5 hingga 10 meter. Pastikan peralatan anda kukuh sebab GT ini memang penyerap tenaga yang sebenar. Ikan jenahak dan kerapu. Bagi penggemar ikan dasar seperti jenahak dan kerapu, pantai barat Semenanjung Malaysia, terutamanya di Selat Melaka, menjanjikan peluang yang lebih baik. Pada musim monsun timur laut ini, air di sini cenderung lebih tenang berbanding pantai timur. Ikan-ikan ini biasanya bersembunyi di sekitar struktur batu, rebel atau kawasan lumpur berpasir. Suhu air yang suam akan membuat mereka selesa di dasar. Saya sarankan guna umpan hidup seperti udang ataupun sotong kecil yang dipasang pada perambut dasar. Boleh juga cuba teknik memancing dasar menggunakan hirisan ikan segar. Perhatikan waktu pasang surut, kawan-kawan. Walaupun kita ada pasang surut sederhana, nip tide, hari ini, pergerakan air masih boleh mencetuskan aktiviti makan. Ikan haruan, giant snakehead. Untuk pemancing air tawar, ikan haruan atau toman adalah sasaran yang menarik. Pada musim hujan, ia mungkin lebih sukar dikesan kerana kawasan yang dibanjiri, tetapi haruan masih agresif dan menyukai kawasan berstruktur. Cari mereka di pinggir tasik, sungai atau kolam yang mempunyai banyak pokok tumbang, rumpai air atau struktur yang boleh dijadikan tempat persembunyian. Gunakan umpan tiruan seperti froggy lure atau spinnerbait di permukaan air. Percayalah, aksi haruan menyambar umpan di permukaan memang mengasyikkan. Jika air agak keruh akibat hujan,
Cubalah umpan yang menghasilkan getaran kuat atau mempunyai warna yang kontra untuk menarik perhatian mereka. Sekarang, mari kita selami sedikit latar belakang teorinya, kawan-kawan, supaya kita faham mengapa di sebalik ramalan ini. Analisis cuaca. Seperti yang saya sebutkan tadi, hari Isnin, 5 Januari 2026, kita akan mengalami cuaca panas dan lembap dengan kemungkinan hujan renyai. Ini adalah ciri khas Januari di Malaysia. Tekanan atmosfera tidak menunjukkan perubahan drastik yang boleh mematikan selera makan ikan sepenuhnya, tetapi hujan renyai boleh menyebabkan suhu permukaan air sedikit menurun yang kadangkala boleh mencetuskan ikan untuk makan, terutamanya spesies air tawar. Angin dijangka tidak terlalu kuat di pantai barat yang memberikan kondisi memancing yang selesa. Suhu air. Suhu air laut dijangka kekal suam dan stabil, sekitar 28 hingga 29 darjah Celsius. Suhu ini adalah ideal untuk kebanyakan spesies ikan tropika. Untuk air tawar, hujan renyai boleh membawa sedikit air sejuk ke dalam sungai dan tasik yang boleh merangsang aktiviti makan, terutamanya pada waktu awal pagi atau lewat petang. Ikan sangat sensitif terhadap perubahan suhu air, jadi kestabilan suhu yang tinggi ini bermakna mereka berada dalam zon selesa mereka dan tenaga mereka untuk memburu makanan adalah tinggi. Fasa bulan. Untuk hari ini, 5 Januari 2026, fasa bulan adalah Waning Gibaus atau bulan melengkung berkurangan. Ia 2 hari selepas bulan purnama dengan pencahayaan sekitar 93 hingga 97% dan semakin mengecil. Dalam kepercayaan nelayan, selepas bulan purnama, KLF boleh menjadi sedikit kacau atau kurang aktif pada hari pertama dan kedua, tetapi ia akan kembali normal tidak lama lagi. Kita juga berada dalam tempoh neap tide atau pasang surut rendah. Ini bermakna pergerakan air pasang surut tidak begitu kuat. Kadangkala, pasang surut yang kurang ketara boleh menyebabkan ikan menjadi sedikit kurang aktif, tetapi jangan risau, kawan-kawan. Dengan teknik yang betul, kita masih boleh mendapatkan tangkapan. Aktiviti ikan secara umum. Secara keseluruhan, aktiviti ikan untuk hari Isnin, 5 Januari 2026, saya akan beri penilaian Kate Left sederhana hingga baik untuk pantai barat dan Kate Left sederhana, tetapi mencabar untuk pantai timur Malaysia. Ini kerana musim monsun timur laut masih aktif di pantai timur, membawa angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyukarkan aktiviti memancing, walaupun ada juga spesies seperti ikan gelam emas yang khusus ditangkap waktu ini. Dengan keadaan yang lebih tenang, kita boleh menjangkakan aktiviti yang lebih konsisten daripada trevally, jenahak dan kerapu. Tawar, peacock bass aktif sepanjang tahun. Boleh jadi sasaran yang baik jika anda tahu di mana mencarinya di kawasan berstruktur. Jadi, kawan-kawan, jangan buang masa lagi. Ambil peralatan anda, ikut nasihat yang saya berikan. Mari kita pergi memancing. Kunci kejayaan adalah pemahaman tentang ikan dan persekitaran mereka. Semoga berjaya, kawan-kawan. Ni saya nak ucapkan ni ekor, ni sisik. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Apakah rancangan memancing anda untuk hari ini? Ada tak tips lain yang anda nak kongsi dengan komuniti kita? Mari kita jadikan komuniti ini lebih meriah. Jumpa lagi di video seterusnya.